Wanita hebat ni sangat pemurah. Even nama dia pun Ezek Pemurah. So sekarang kita nak review bag Kak Ezek Pemurah. Oh, ini adalah Hermes Kelly Shiny Croc Skin. Saya unsure on retail price dia berapa. Tapi bag ni adalah bag yang sangat susah nak dapat. Lagi-lagi yang shiny croc skin. Real croc skin. Yep, dia bukan emboss. Emboss memang tak ada emboss. Yes. Kalau untuk croc skin ni, dia ada alligator, dia ada lizard dan dia ada croc. Tiga-tiga ni, bag kulit eksotik ni, sekiranya kalau nak dibawa ke luar negara, wajib ada lesen. Tak ada lesen tak boleh sebab dia dikira macam import ke export ke, saya tak ingat apa terma dia, tapi atas kulit eksotik. Yang paling banyak dapat license ni adalah Fendi. Fendi paling banyak maksudnya bag-bag kecil. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Masih tak faham kenapa nak kena ada lesen tu. Yelah, kulit eksotik. Kulit eksotik ni dijaga. Kulit eksotik ni dijaga. Dia tak boleh macam suka-suka macam tu je. Harga dia dah mati. Bukannya kita bawa binatang sebab tu. tak kamu tak faham Arabi. Kamu Tak, serius, saya tak faham. Kita teruskan lah. Kalau korang tahu kenapa kena ada bawa lesen, cuba korang komen. Saya sampai sekarang masih lagi tak tahu. Tapi Kak Ezek Pemurah ni, dia memang personally memang sangat-sangat baik. Memang sangat-sangat baik. Saya selalu berhubung dengan dia, tanya khabar apa semua. Dia memang banyak nasihatkan saya juga. Bagus. Alhamdulillah, syukur. So, harga bag Kak Ezek Pemurah, harga dia berapa, Rabi? Harga dia tak mahal sangat. Harga dia cuma RM400,000 sahaja. Saya nak kena tahu ni kan, dia ni meniaga apa supaya saya boleh beli juga. Tudung. Belilah untuk wife, untuk tim, untuk mak, untuk keluarga, untuk orang-orang yang memerlukan. Okey, apa kata kamu tolong saya satu benda? Tolong diam. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.